Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berpuasa. Okey, nama saya Faris daripada Samsung Garage. Okey, hari ni aku nak borak dengan korang semua pasal brake hose. Kita ada dua jenis, brake hose getah biasa. Lagi satu yang ni adalah steel braided brake hose. Okey. So, dekat sini aku nak cerita pasal steel braided brake hose, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okay, aku cerita kekurangan dulu lah, senang. Okay, steel braided brake hose ni kekurangan dia satu je sebenarnya, harga. Mungkin kalau kita beli brake hose biasa, satu set kiri kanan, harga lebih kurang 200 berbanding pada jenis kereta lah. Okay, kalau kereta konti mungkin mahal sikit. Kalau kita kereta biasa, kita Pro 2, Proton mungkin murah sikit. Steel braided brake hose ni sama juga, bergantung pada model kereta juga. Tapi harga dia kalau nak kata average, satu set kiri kanan dalam 500, 600. Kalau kereta konti mungkin lagi mahal, mungkin 1000 lebih, mungkin 2000. Itulah kekurangan steel braided sebenarnya bagi aku. Okay. Steel braided ni sangat-sangat bagus kalau kita pakai. Okay. Dia punya kelebihan dia lagi banyak daripada kekurangan. Tapi kereta aku kan kereta racing, apa aku nak pakai steel braided? Okay, steel braided ni bukan untuk kereta racing je, okay? Tapi untuk kereta-kereta biasa kalau pakai ni pun tak ada masalah. Sebenarnya lagi sedap pakai ni daripada pakai brake hose biasa. Steel braided hose ni tahan lagi lama. Okay, lifespan dia kalau ikutkan sebenarnya orang cakap lifetime. Okay, tapi dalam kes ni owner brake hose ni dia main sepang, so boleh burst. Okay, steel braided hose ni dia tahan pressure yang sangat tinggi. So kalau memang sesuai lah untuk main track, untuk main sepang kan. So kalau untuk daily drive aku rasa tak berpeluh hari ni. Aku yang beluh. Bagi aku kalau kita upgrade steel braided ni adalah satu upgrade yang sangat bagus lah. Okay, brake pun rasa sedap. Dia dah tak spongy lah, senang cakap. Brake tu punya makan tu konsisten. Korang tak payah tekan brake kuat-kuat pun, tak payah tekan berdiri pun. Untuk increase braking power, kita kena tukar caliper, kita kena tukar brake pad. So bagi aku benda ni upgrade yang sangat bagus untuk kereta, dan brake line ni adalah satu keselamatan. Okay, kita tak nak lah tiba-tiba brake tak ada apa semua. Okay, so apa-apa pun, siapa-siapa nak datang tukar brake hose steel braided, boleh datang, boleh PM kita orang buat appointment, kita tukarkan, kita increase keselamatan korang. Okay, ciao.